Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani diucapkan buat semua penonton official Sarjana. Sekarang ini saya masih lagi bersiaran di Dewan Arena daerah Jerantut bagi menyaksikan MSSD Bola Baling tahun 2025. Mari kita saksikan kemeriahannya. Sekarang ini kita bersama dengan salah seorang atlet iaitu Putra Arif Irsyad. Saya nak tanya, apakah cabaran yang awak hadapi dalam MSSD pada tahun ini? Cabaran tim lawan lincah, memang lincah gila. Lepas tu tim macam kurang chemistry pula hari ni. Tak tahu kenapa macam kita orang training selalu. So tu lah cabaran yang saya hadapi lah. Apakah perasaan awak dapat title player terbaik pada hari ini? Okay, perasaan saya sangat gembira sebabnya saya berusaha keras selama sebelum MSSD dan saya sangat terkejut sebab saya dapat melebihi kawan saya iaitu Syafi Danish kerana dia MSSM. So tadi dia pun umum dah best player Muhammad. So saya harapkan saya dapat menilai ya.
Lepas tu tiba-tiba dia sebut Darwish Nazrin. Sekarang ini saya bersama dengan jurulatih daripada SMKA Tahap. Tuan, saya nak tanya, apakah persiapan yang telah dilakukan sebagai seorang ketua jurulatih? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada TV PSS SMK Padang Sarjana atas temu ramah pada petang ini. Yang pertamanya, yang kedua sebagai persediaan untuk sebagai menyertai kejohanan sebagai seorang jurulatih. Yang pertama yang kita perlu buat ialah persediaan pasukan secara berterusan lah. Bukannya latihan 1 minggu ataupun 2 minggu sebelum kejohanan. Kita sediakan pemain sepanjang tahun supaya pemain bersedia dan dapat mencapai kejayaan yang terbaik lah di pentas kejohanan. Perlu diterapkan dari segi aspek disiplin dan juga pendedahan dalam kejohanan sama ada di dalam negeri Pahang ataupun di luar negeri Pahang. Sekian saja liputan saya pada hari ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.